yang kita rasa cukup untuk memenuhi permintaan orang ramai. Malamnya kita hanya hadapi satu masalah utama, iaitu keenganan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Abdul Rahman Taala untuk meluluskan APDL yang telah diberikan secara automatik sebelum ini. Sekarang hampir setahun masih belum dapat kelulusan APDL. Dan apa-apa rancangan yang dibuat oleh Perdana Menteri tak gunalah untuk merangsangkan ekonomi kalau dia nak bagi RM200 setiap bulan untuk menggalakkan pembelian rumah pertama. Tapi di Pulau Pinang tak luluskan APDL. Macam mana nak bina rumah kalau tak ada lesen diluluskan untuk bina rumah? Dan saya rasa ini adalah satu tindakan diskriminasi, balas dendam politik yang hanya nak menghukum bukan sahaja kerajaan negeri tapi juga rakyat negeri Pulau Pinang. Semua langkah ini disebut oleh Perdana Menteri RM200 setiap bulan tak akan kesan kalau tidak ada rumah untuk dibeli. Dengan keenganan untuk meluluskan kebenaran APDL. Bukan tak ada orang nak bina rumah. Ada orang nak bina rumah tapi tak boleh dapat lulusan APDL. APDL is Advertising Permit and Developer License, yang sebelum ini dibagikan secara automatik dalam tempoh masa 2 minggu. Sekarang setahun pun tak boleh diluluskan. Komen saya tanya apakah komen tentang langkah-langkah ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Saya hanya nak sebut bahawa apa-apa langkah lebih baik daripada tak ada langkah. Tetapi langkah yang paling berkesan yang tidak dibuat oleh pihak Perdana Menteri adalah dua. Satu, hapuskan GST. Kalau beliau hapuskan GST, ekonomi tentu akan pulih dengan lebih cepat. Yang kedua, untuk meyakinkan pelabur asing dan memastikan bahawa nilai mata wang ringgit boleh naik balik, dia harus jelaskan secara terperinci donation RM2.6 bilion dalam akaun peribadinya, dan kalau boleh angkat keluar RM2.6 bilion pulangkan kepada rakyat. Saya rasa kalau dia buat macam ini akan pulihkan keyakinan ke atas nilai mata wang ringgit yang boleh pulih. Okey, ada apa-apa soalan?